Ya, banyak yang perlu dipelajari oleh wanita ini, iaitu Menteri Dalam Negeri Amerika Kristi Noem. Kerana Kristi Noem menganggap semua pendatang asing itu adalah penjenayah dan harus dilayani bukan sebagai manusia tapi sebagai binatang. Itu kita lihat. Kenapa kena belajar? Belajar daripada MDN Malaya. Kalau kita lihat immigration yang paling kasar pun dia ketuk-ketuk pintu je. Suruh keluar daripada menyorok itu aja. Tiada kasar-kasar, tiada lepaskan tembakan seperti ICE. Dan kita lihat bagaimana Menteri Dalam Negeri melayani salah seorang pendatang asing yang menggunakan IC palsu itu begitu berhemah, bertanya dengan baik, menghormati sebagai parti itu sebagai bukan penjenayah, ya jenayah masuk tanpa asing tetapi sebagai seorang manusia. Bukan seperti Amerika. Kalau lihat di ICE tu, kalau lihat muka macam saya, muka Hispanic, memang dikatakan pendatang asing dan harus dilayan, ditangkap dan dideport, dibuang negara daripada Amerika Syarikat. Jadi banyak perlu dibelajar daripada apa yang kita lakukan dalam menghadapi masalah parti di Malaya, di Malaysia berbanding di Amerika.